Senaman water mami, even you buat lengan pun boleh kempis perut. Ya, betul. Janji you amalkan kemut perut. Okay, let's go. So, siapa yang dah beli video, jangan lupa first thing first, belajar kemut perut dahulu. Sebab kemut perut boleh korang buat bila-bila masa. Even tak senaman, tengah driving, cooking, typing, handphone, semua boleh buat. Mia, Mia, badan sudah ada perubahan. Nampak Paling tak? penting asuh. Ya, betul. Okay, perut kemut. Bahu turun, leher tegak panjangkan. Ringan-ringan buat. Jangan kuat. Kaki ringan, perut kemut kuat-kuat. Syabas Nur Syabas, Rashida. Okay, next kita angkat kaki. Ke depan. Tak payah tinggi. Apa? Okay macam ni. Sentuh sikit paha, sentuh sikit lutut. Ringan-ringan sudah. Badan tegak. Yang mampu kita angkat tinggi sikit kaki you. Kalau tak mampu kita angkat sikit. Very good kawan-kawan. Janji you punya badan boleh balance. Kalau nak terjatuh cepat. Pegang sesuatu. Dan you angkat sikit-sikit ke depan. Jangan tahan nafas. Ikut pernafasan. Okay, tukar depan balik. Ringan saja senaman ni. Mari. Untuk kasih you punya kaki taklah berapa sakit. Selepas senaman. Terutamanya kawan baru.